Video kali ni langsung banyak kita review monster Okey, untuk kotak yang pertama kita mendapat apa? Kita mendapatkan kaju iaitu makhluk jagung Red King. Kenapa nama dia dipanggil Red King sedangkan badan dia kuning? Yang sayangnya artikulasi di bahagian kaki cukup terbatas Untuk kotak yang kedua kita dapat apa? Dan okey, kita dapat kaju lagi. Robot lah. Kaju juga. Yang bernama Scavenger yang pernah muncul di siri Ultraman Z sebagai robotnya storage tapi kalau originalnya dia berasal dari Ultraman Leo. Untuk kotak ketiga kita dapat kenapalah kaju lagi iaitu Barossa Seijin yang muncul di siri Ultraman Z. Mentang-mentang kotak dia Z, banyak kaju Ultraman Z Dan satu lagi kita dapat apa? Dan kaju lagi iaitu Carnegon. Tapi buat yang tertanya ni, kenapa dengan bahagian kaki dia, ball joint dia tiba-tiba terjatuh dan saya tak dapat nak jumpa. Kesian pula